Kembali lagi bersama dengan saya Syarul Kamal dalam Desa Peronor Muda. Okey, baik penonton-penonton. Sekarang ni saya berada dekat Pengkalan Balak, Masjid Tanah Melaka. Di sini terdapat satu inap desa yang pada saya agak menarik lah sebenarnya, dengan permainan warna yang tidak banyak, putih, biru macam ni kat sebelah saya ni. Dan dia punya konsep ala-ala macam Santorini dekat Greece. Tapi apa pun, sebelum tu saya nak tunjukkan kepada penonton macam mana rupa suasana dalam bilik yang istimewa yang ada dekat sini. Jom saya tunjukkan. Kat sini sebenarnya kita ada beberapa idea pada mulanya. Macam sebenarnya ini adalah bilik daripada adik-beradik, dan kita ada beberapa idea yang kita fikirkan. Kita kalau boleh kita nak tempat ni berkonsepkan luar negara, dan beberapa tempat yang kita ada yang kita dah pergi, ada yang kita survey dari Google. Kita tengok beberapa konsep-konsep di luar negara lah, dan pada akhirnya dia end up dengan konsep di Santorini, Greece. Okey, betul lah tu tadi jangkaan saya tu. Kenapa memilih konsep itu? Dia kalau di Santorini ni kita tengok dia berkonsepkan di tepi laut, sama di sini juga di tepi laut, dan dia mengetengahkan konsep yang bersih, putih, dan ada sedikit sentuhan biru. Sabar penonton. Saya tahu penonton semua yang biasa tengok saya ingatkan saya dekat luar negara. Salah tu. Saya sekarang berada di satu desa, iaitu di Masjid Tanah Melaka. Nampak ni macam kat belakang saya. Betul tak saya cakap? Dia punya konsep macam kat luar negara. Tapi ini dia, kita nak ke tengah, nak tunjuk lebih mendalam lagi macam mana rupa kat dalam bilik tu. Tak sabar saya nak tunjukkan. Jom. Ni kita nak try buat satu mini ataupun city of Santorini di sini. Dan insyaAllah kalau siap semua, kita ada taman tema sikit, kita ada dewan yang besar kat belakang, dan kita ada untuk penginapan VIP, dan satu orang kata city lah, satu bandar kecil untuk Santorini di Pengkalan Balak, Melaka. Inilah dia istimewanya. Nampak pemandangan pantai. Dan kata orang pantai dekat sini, kita boleh tengok matahari terbenam. Kat sini tempat itu dia balkoni dia sangat besar. Saya cakap kata dia lah, orang yang berbulan madu, yang baru kahwin, ini adalah satu inap desa yang paling sesuai untuk anda. Kalau kat sini satu kemudahan-kemudahan yang kita ada lah. Selalunya resort di desa ni kita memerlukan satu tarikan dia terletak di tepi laut. Dia walking distance, dia sangat dekat. Kalau jalan dia dah sampai, dan sampai ke tepi laut tu kita punya kawasan lah. Kita ada pantai untuk kita sendiri lah, untuk mandi. Dan kita juga ada swimming pool. Kita tengok kat belakang ni ada swimming pool, dan for sure dapat sambutan yang hangat daripada kanak-kanak. Nak mandi swimming pool kan bila berhenti. Lepas tu kita ada dewan. Dewan ni insyaAllah nanti boleh memuatkan sampai 200 orang pada satu masa. Semua konsep-konsep ni kita buat daripada konsep putih dan biru, yang macam Santorini lah. Yalah. Yang paling bagus dia, saya rasa nanti kemudahan yang kita ada menyediakan package hari keluarga untuk keluarga. Untuk apa yang kita kata tu, bila keluarga ni kita ada kawasan-kawasan yang kalau katalah kita buat hari keluarga, kita ada menyediakan kawasan-kawasan untuk aktiviti keluarga, untuk buatkan untuk permainan untuk kita keluarga lah. Dia sebenarnya lebih kepada kekeluargaan lah untuk nak datang kat sini kan sebenarnya kan. Family day kan. Rezeki ni dia tidak akan datang boleh kalau kita tak cari sendiri, betul. Ada orang yang rezekinya berlimpah ruah, tidak putus-putus, dan ada orang rezekinya tidaklah seberapa. Tapi semua tu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Rezeki tu jaminan Allah. Dia akan bagi bila dia masa yang dia mahu, yang dia perlu. Jangan kita ragu. Yang paling penting kita kena usaha dan tawakal. Apa-apa pun sebagai hamba, sentiasalah mensyukuri segala nikmat yang Allah pilihkan kepada kita. Allah akan mengurniakan rezeki ni hatta kepada serangga kecil sekalipun. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-60 bermaksud, dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama. Allah
Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dia jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekian saja daripada saya, Syarul Kamal, untuk episod kali ini. Teruskan bersama dengan saya di episod-episod yang akan datang, kerana ada ramai lagi desa-peluna muda yang saya akan menemu ramah dan juga lokasi-lokasi inap desa yang unik dan menarik dalam Travelog Desa Peluna Muda. Assalamualaikum.